Tahu tak yang kamu terlalu muda untuk jadi pengembara? Bukankah kamu patut berada di sekolah? Saya dapat keizinan. Jadi awak jangan risau. Sekarang, biar saya tunjukkan penghargaan. Tapi awak kena tunggu. Sehingga kita sampai ke Tokyo. 一人じゃない僕ら繋がってるから明日へと生み出したくなったんだそれぞれの夢の色繋いでこの空に鮮やかな虹をかけようこれといった取り柄もない劣等感と歩いて自信だって一人になるとフラッシュバックならシンクロさせてナッシャー君とならできそうさ Right now Ready set go 一人じゃないって思えた時から叶えられそうな気がしたんだ変わらないいつもの笑顔のままで君は僕の手掴んで二人なら不可能なんてないさそう思えたのは君がいたからYa, memang betul, Say. Warna catnya sempurna. Skim warna yang hebat. Dan ia sesuai untuk di padang pasir juga. Dan rod yang panas boleh bergerak. Terima kasih pada dawai ini. Ia memang menarik. Yang ini koleksi mecha yang terbaik, nak. Koleksi mecha yang paling baik. Gampla ni cukup bagus untuk latihan yang paling suka. Encik Ral, apa kata kalau awak bertaruh dengan kami? Bertarung? Tak apa, terima kasih. Dengar, Reggie. Manusia bukan membina Gampla hanya untuk bertarung semata-mata. Sesetengah daripada HG Goof ini dibina untuk menghargai dunia anime. Ada yang betul-betul menirunya. Sesetengahnya menghasilkan adegan anime di dalam bentuk diorama. Sesetengahnya membina sut mudah alih mengikut pada pemahaman mereka sendiri. Awak tahu, ada banyak lagi cara untuk awak bermain Gampla yang awak bina. Maksud awak lebih seronok membina dan hanya melihat saja? Ya, betul tu. Dengan membina Gampla ni, membolehkan kita meluaskan imajinasi dunia Gundam dengan lebih mendalam lagi. Oh, itu ke yang sepatutnya? Oh ya, Encik. Heji Gaf Encik memang menarik. Nanti dulu. Masih banyak yang perlu saya belajar, Say. Saya dengar kabar angin ada pembina terhebat di wilayah Kansai. Oh? Dari apa yang saya dengar, dia sama umur dengan awak, Say. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Hei, anak-anak awak pasti seronok bila melihatnya nanti. Saya rasa ini adalah Gampla yang paling menakjubkan. Mari kita lihat di mana saya patut cari awak. Agaknya di mana awak sekarang, Cik Iori? Pembina yang terkuat. Kansai, pembina lelaki muda. Sini terlalu ramai. Tapi yang mana satu Encik Ra cakapkan tadi? Say, Gampla kita dah rosak masa pertempuran terakhir. Awak tak nak betulkan ke? Saya betulkan nanti. Saya akan sediakannya hujung minggu ni untuk suku akhir. Sebenarnya, saya nak tambah sesuatu pada build strike sekali. Kalau kita menang di suku akhir, masa itulah datangnya cabaran. Kita akan berdepan dengan Yuki. Begitu. Akhirnya kita akan bertemu dia nanti. Tatsuya Yuki, ya. Masa untuk saya balas dendam sebab memalukan kita. Saya bersumpah atas nama keluarga saya. Kita akan menang, kan, Sih? Reggie, secara jujur saya memang risau. Awak nampak masa pusingan ketiga, kan? Zaku Yuki betul-betul dah semakin hebat. Dan saya yakin masa kita berdepan dengan dia nanti, dia pasti akan mempertingkatkan kuasanya lagi. Jadi saya rasa dengan memperbetulkan build strike tak akan cukup. Awak faham tak?
Sudahlah, awak janganlah jadi pengecut, Seh. Saya bukan takut. Saya akan lakukan apa saja untuk menang, Reggie. Cuma saya rasa sesuatu yang tak cukup. Kalau saya tengok hasil kerja pembina lain, mungkin saya boleh dapat idea sikit. Saya rasa percayakan pada diri awak, Seh. Dan juga pada gunpla awak. Kadang-kadang awak memang terlalu yakin. Macam mana awak boleh terlalu yakin dengan diri awak? Sebab tak ada gunanya untuk fikirkan tentang kekalahan. Saya nak keluar. Awak tolong baiki gunpla tu, ya? Terima kasih menunggu. Ini gunpla awak. Ia dari lelaki yang duduk di sana. Jadi gunpla ni dari awak ke? Itulah Gundam kemenangan. Reka bentuk canggih dengan bentuk yang diselaraskan. Jadi gunpla ni yang paling sesuai untuk gadis cantik seperti awak. Ambillah. Saya nak awak menerimanya. Oh tidak. Saya tak boleh menerimanya. Ia terlalu cantik. Jadi biar saya ambil. Reggie, tak boleh. Saya ambil masa 3 hari untuk memikat perempuan, tahu tak? Apa yang awak buat di sini, Reggie? Saya datang ke sini supaya boleh bertaruh dengan awak. Sebagai lelaki, saya sanggup buat apa saja untuk kalahkannya. Saya perlukan bantuan awak. Dan awak fikir sekarang masa yang paling sesuai untuk... Senorita, mana perempuan tu pergi? Saya rasa dia buat keputusan untuk pergi dahulu. Oh, Mamma Mia! Baik, mari pergi. Tidak. Malah petaka betul. Teruskan. Gunpla! Tak guna nak berfikir lagi. Untuk menang pertempuran selepas ni, saya kena pastikan benda ni dalam keadaan terbaik. Akhirnya saya berjaya sampai. Oh, saya memang tak pandai langsung ikut arah jalan. Kadang-kadang saya benci diri sendiri. Baiklah, saya kena pergi cari model Iori. Mula-mula, saya kena makan sesuatu. Hei, Seh. Terima kasih ajar saya membina model. Banyak saya belajar daripada awak. Awak dah siapkannya? Saya baru saja siap separuh. Baiklah. Seh, ada apa-apa yang mengganggu awak? Ya, ada sikit. Hei, awak nak tak pergi ke restoran saya? Makan syarbat ayah saya dan awak akan segar nanti. Terima kasih. Tapi saya tak apa-apa. Saya cuma nak ucapkan terima kasih untuk gunpla. Wow, susah betul lah. Hei ayah. Oh, Cina. Apa yang berlaku di sini? Tak ada apa. Cuma pelanggan ni nak tukarkan pembayaran makanan dia tadi dengan permainan. Ia bukannya mainan. Ia sejenis gunpla. Cuba tengok betul-betul. Dibina dengan bagus. Betul tak, Encik? Bukan macam tu maksud pakcik sebenarnya. Sekejap, nanti dulu. Ianya Gundam yang ekstrim. Dicipta untuk kesempurnaan. Awak yang membina gunpla ni sendiri ke? Ya, tapi awak janganlah tengok dekat sangat. Saya malu sebab saya buat di sini dengan cepat. Awak mesti nampak banyak silap dan ketawakan saya. Awak membina yang ni masa awak di sini? Kan saya dah cakap tadi jangan tengok dekat-dekat sangat. Macam mana bahagian ni? Macam mana awak lakukan? Terima kasih banyak kamu berdua sebab tolong saya dengan pengurus restoran tu tadi. Saya tak buat apa-apa pun. Awak patut berterima kasih pada Cina. Terima kasih banyak. Awak dah selamatkan saya. Tak apa. Saya akan pamerkan gunpla awak dengan baik. Sebenarnya secara jujur ia tak berbaloi pun. Saya cemburu dengan awak. Saya harap saya ada teman wanita yang comel seperti dia. Lelaki yang baik. Jadi, mendengar percakapan awak, saya rasa awak bukan berasal daripada Tokyo. Sebab apa awak datang ke sini? Ada tempat yang saya nak pergi melawat. Kedai model plastik yang mempamerkan model Iori. Tempat saya? Tempat awak apa? Kedai saya. Kedai itu kepunyaan keluarga saya. Jadi maksud awak yang awak ni si Iori, betul tak cakap saya? Ya, itulah nama saya.
Baiklah. Jadi awak say, ha? Akhirnya kita berjumpa juga, Syed Iori. Awaklah saingan sepanjang hayat saya. Nama saya adalah Mao Yasaka. Saya menang blok Jepun kelima kejohanan Gampla dan saya berhasrat untuk menjadi pembina Gampla terbaik dalam dunia. Syed Iori, saya banyak buang masa awak dari tadi. Nanti, awak nak ke mana pula tu? Pergi kerja. Saya kena pergi jaga kedai sekarang ni. Ya, saya pun sama. Baiklah. Saya akan cakap laju-laju. Nama saya Mao Yasaka. Saya menang blok kelima kejohanan Gampla dan saya berhasrat jadi pembina Gampla terbaik dunia. Awak rasa saya ada tabiat yang boleh menarik orang pelik ke China? Ya, saya rasa. Dah puas hati? Boleh tak kita... Belum lagi. Saya belum habis. Saya belum dikalahkan. Kalau awak nak hentikan, jadi sayalah pemenang pertempuran ni. Baiklah, kalau itu yang awak nakkan. Maaflah kerana saya memaksa. Ya, awak memaksa. Tentu sekali. Hei, itu satu dari kekuatan saya. Dan ia memang bagus untuk saya. Oh, wow. Bila melihat semua Gampla yang bagus ni, betul-betul membakar jiwa saya. Hei, siapa budak tu? Dia salah seorang dari kawan saya ke? Saya tak pasti. Oh, baiklah. Mereka baru nak menjadi kawan. Jadi awak membina semua Gampla yang dipamerkan di kedai ni ke? Ya, saya yang bina. Memang menarik. Sama seperti apa yang Tuan Guru saya cakap. Dia cakap apa? Dengar sini. Saya sukakan Gampla sejak kecil lagi. Dan secara jujur saya beritahu, saya ingatkan yang saya ni istimewa. Tapi kemudian guru saya beritahu saya. Ianya agak bagus. Saya boleh tahu dengan hanya melihatnya sekali pandang. Kamu dah banyak meningkat, Mao. Ya, terima kasih banyak, Tuan Guru. Jadi akhirnya Tuan dah iktiraf saya sebagai pewaris kepada sekolah Shingyo Gampla ke? Senyap! Kamu terlalu leka. Kamu ingat sesenang seperti buat pai saja ke, Mao? Waris kepada sekolah Shingyo Gampla, kamu kata? Jangan terlalu yakin dengan diri kamu sendiri. Tuan Guru. Dengar, Mao. Dunia ini tempat yang besar. Walaupun saya sendiri betul-betul mahir di sekolah Shingyo, saya tetap takut dengan sesetengah orang. Tuan, siapa orang tu, Tuan? Ya, betul orang itu adalah Takeshi Iori, pemilik model Iori di kedai model plastik di Tokyo. Takeshi Iori. Takeshi Iori mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Se. Dan saya dengar kabar angin dia pun berbakat sama seperti kamu. Pertama, kamu mesti pergi berjumpa dengan budak tu. Pergi dan belajar betapa besarnya dunia ini. Sebab tu saya datang ke sini daripada Kyoto. Rasanya apalah yang ayah saya lakukan. Suami saya dikagumi oleh lelaki yang hebat. Saya berbangga sangat dengan dia sekarang. Sekarang makcik teruja? Hei, Sei, tunjukkan kawan kamu bakat yang kamu dapat daripada ayah kamu. Pergilah. Sudahlah tu, Mak. Tak perlu semua tu. Melihat semua Gampla di sini, saya betul-betul dah kecewa. Maksud awak apa? Maksudnya sama dengan apa yang awak dengar tadi. Imajinasi adalah kunci. Ia bahagian yang paling penting dalam proses membina. Dan ia kekurangan pada Gampla di sini. Awak hanya membina produk ni dengan baik. Sebab semua di sini hanyalah contoh untuk dipamerkan di kedai. Baiklah, tunjukkan saya hasil kerja sebenar. Mari kita tengok. Saya pun ada satu yang menggambarkan segala latihan saya. Awak nak bermain pertempuran Gampla? Kami tak perlu melibatkan diri dalam pertempuran sebab pembina yang sebenar boleh beritahu dengan senang Gampla mana yang hebat dengan sekali pandang saja. Awak pun tahu, betul tak, Sei?
Baiklah, saya akan tunjukkan. Disebabkan tak lari daripada cabaran, saya memuji awak. Mari kita sama-sama keluar dan tunjukkan. Ya, baiklah. Ini dia gampla saya. Dan ini dia gampla saya. Ini Build Strike. Ini Gundam X. Mau. Itu. Gampla tu kuat. Mesin tu adalah jenis penyerang berdasarkan pada Gundam X. Awak tahu barang awak, Sing. Mesin awak berdasarkan pada serangan, kan? Penampang output yang berubah-ubah dan perisai coba. Dan backpack tu, ia boleh diceraikan dan berubah juga. Dia tahu, tapi kuasanya yang hebat juga. Dan saya perasan plastik awak diperkukuhkan. mengagumkan. Macam mana mau? Gampla dia yang terbaik. Kenapa seorang dari mereka tak bergerak lagi? Sebenarnya mereka tengah bertarung. Gampla mereka di dalam pertempuran, di dalam imajinasi mereka. Jangan terlalu jarak. Kalau tak, dia akan gunakan meriam satelit yang diperkukuhkan. Saya boleh tahu apa yang awak fikirkan, Sing. Dia memampatkan zarah plastik dan melepaskan mereka. Memang tak masuk akal langsung. Ya, semuanya boleh di sekolah Gampla Shinyo. Dan sekarang, awak akan melihat sendiri nilai sebenar Gundam X Mau saya. Bulan tu. Bulan tu dia akan keluar. Kuasa generasi sistem daripada bulan menghantar gelombang super mikro dan ia menukarkannya kepada tenaga. Ia adalah rahsia besar di sekolah. Meriam Satellite Hyper! Apa pendapat tentang Gampla saya? Awak sukakannya betul tak? Apa benda ni? Macam mana awak mengelak? Saya kagum, Mau. Bila tengok pembinaannya, awak memang lebih bagus. Saya tak menafikannya. Saya pasti tak boleh mengelak kalau ia menentang saya. Tapi, pengawal sebenar Build Strike ini bukannya saya. Ia Reggie. Reggie boleh mengelak dan terus bertarung. Sudah cukup! Saya arahkan untuk kamu berdua berhenti. Kamu tak fikir ke pertempuran ini terlalu hebat untuk kamu selesaikan dalam imajinasi? Takkan kamu nak selesaikannya dalam kepala? Bukan di pentas seperti pahlawan sebenar. Ya, kamu akan selesaikannya di kejohanan dunia. Di kejohanan dunia, ya? Saya tak tahu awak siapa, Encik. Tapi saya suka apa yang awak cakapkan. Betul cakap dia. Kita hentikan pertempuran kita dulu. Tapi mau saya... Jangan keliru apa yang saya cakap. Saya pasti yang saya pembina Gampla sejati yang lebih bagus daripada awak. Tapi awak cakap ada orang lain yang mengawal Gampla awak. Kalau awak rasa dia boleh tandingi imajinasi saya, jadi dia memang layak untuk berdepan dengan saya. Saya rasa awak pasti akan terkejut nanti.
saya ada cerita menarik untuk beritahu Tuan Guru. Baik, jumpa awak di kejohanan. Nampak? Ingat tak makcik cakapkan tadi yang mereka akan menjadi kawan, kan? Ya, betul. Mauya Saka. Dalam tanah ni, tidak, dalam dunia ni, ada ramai pembina seperti dia. Saya akan jumpa mereka. Saya nak tengok semua gamplar mereka. Kemudian, saya akan bertarung dengan gamplar saya. Reggie! Ya, baiklah. Pertempuran tamat. Memang hebat. Saya dan Reggie dah menang. Lepas dia berjumpa dengan budak Mao tu, kemahiran Si semakin meningkat dan bil strike dia semakin hebat. Hei, awak lakukan tugas dengan hebat sekali, Si. Sekarang kita sedia untuk berdepan dengan dia. Awak tunggu saja, Tatsuya Yuki. Bil strike kami akan jumpa awak nanti. 掴みたい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えていくんだ僕たちはなんとなく過ぎてく時に流されぼんやりと進むだけじゃ歩いてきた道に足跡さえも残せない気がしたんだ拳を振り上げて向かう場所がある希望に問いかけもっと強く踏み出してみよう掴みたい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えてゆけ立ちはだかるものに目を背けたくない負けたくないんだ何ができるのか無限の力を信じたいから挑み続けたい僕らはいつも Perhatian, suku akhir. Perlawanan keempat akan bermula. Kenapa ni? Tak tahu. Perhatian, suku akhir. Peserta perlawanan keempat, Tatsuya Yuki menarik diri untuk bertanding. Susumu Sasaki menang tanpa bertanding. Baiklah. Saya tak perlu bertaruh langsung. Saya memang pasti saya akan kalah nanti. Apa yang berlaku sampai Yuki menarik diri dari bertanding? Cuba terangkan apa yang berlaku. Jangan tanya saya tak tahu. Kenapa dia lakukan semua ni? Tatsuya Yuki. Awak memang pengecut. Mengetahui kebenaran seorang budak menjadi pahlawan akan datang alasan untuk bertarung. Untuk berdepan pertarungan sebenar, terbang, gamplar.